Manusia yang baik bukan manusia yang tak pernah buat kesalahan dan kesilapan dalam hidupnya. Kerana tiada manusia di dunia ini yang tak pernah buat silap dan salah. Manusia baik itu adalah ketika ia bersalah, ia cepat sedar, berpatah balik ke pangkal jalan dan bertaubat kepada Allah dari segala dosa-dosa dan kesalahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam adalah bersalah dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mahu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, manusia paling buruk dan rugi adalah di saat ia bersalah namun tak pernah merasa bersalah. Sedarlah, jika engkau melihat orang lain suka dan respect kepada engkau, jangan sangkakan kerana engkau manusia perfect, tapi ia kerana sayangnya Allah yang masih tutup aib-aib engkau. Jika Allah murka pada engkau dan buka aib engkau satu saja, maka orang yang selama ini respect dan cintakan engkau akan berbalik mencela dan membencikan engkau. Oleh sebab itu, bersyukurlah kepada Allah yang masih tutup aib-aib engkau dan berdoalah kepadanya agar aib-aib itu selalu ditutup olehnya.